Assalamualaikum. Hai semua. Dalam video kali ini, saya nak tunjuk bagaimana saya makeover pintu ini daripada ini kepada ini. Keadaan asal pintu SPBT. Ni bahagian luar. Ini bahagian dalam. Okey, sebelum kita mulakan kerja-kerja mengecat, kita cabut dulu selak-selak yang ada. Tombol pintu. Pertama sekali, kita gosok pintu dengan kertas pasir. Gunakan grit 240. Tujuan gosok adalah untuk buang lapisan kilat cat lama supaya bila kita cat akan melekat kuat pada permukaan. Okey, lepas dah gosok, bolehlah cat pintu dengan undercoat kayu. Alhamdulillah, cuaca panas macam ni sangat sesuai untuk mengecat. Ini cat yang saya gunakan. Jenama Nippon Paint. Sedikit ilmu yang ingin saya kongsikan. Kalau kita guna cat minyak ataupun cat epoksi, pastikan kita guna bulu roller yang betul, iaitu bulu roller epoksi. Bulunya pendek-pendek dan nipis seperti ini. Okey, biarkan cat kering lebih kurang 4 jam. Dan lepas cat kering, gosok lembut pintu dengan kertas pasir grit 320. Supaya permukaan halus dan rata. Sebagai dekorasi pintu, saya gunakan lebihan kayu wainscoting dari projek-projek sebelum ni. Saya ambil kayu yang ukurannya lebih kurang sama. Jom kita cat undercoat kayu wainscoting supaya kayunya tahan lama. Saya gunakan gam kayu. Tampal lebih kurang 45 darjah. Kalau nak lebih tepat, gunakan pembaris timbang air. Lepas tampal kat pintu, terus lekatkan masking tape supaya kayu tu tak bergerak. Ini wood filler. Fungsi dia untuk menutup lubang-lubang pada kayu. Dalam projek ni, saya gunakan untuk tutup ruang antara pintu dan kayu wainscoting supaya nampak lebih kemas dan juga supaya semut tak boleh masuk celah-celah gap tu. Biarkan ia kering. Okey, macam mana nak tahu wood filler ni dah kering? Kalau dia kering, kita akan nampak warnanya berubah seperti ini, lebih cerah.
Okey, lepas tu bolehlah kita gosok dengan kertas pasir supaya ia rata dan kemas. Jangan lupa untuk lap debu-debu pada pintu nanti ya, sebelum mengecat. Jom mulakan cat. Saya gunakan cat warna hitam ini, black matte. Jenama tak kisah ya, yang penting cat itu black matte, tak kilat. Matte maksudnya tidak kilat. Jangan lupa pakai glove sebab cat minyak ni susah sikit nak basuh berbanding dengan cat air. Barang-barang yang saya gunakan dalam projek-projek cat saya boleh tengok di bahagian produk ya. Wah, ada geng mengecat lah di bawah. Saya suka tengok orang yang melukis mural. Tapi itulah, kita tak pandai nak lukis mural. Okey, jom sambung cat. Antara sebab saya pilih warna black matte adalah dia nampak eksklusif, elegan, dia nampak mahal. Kalau nak guna warna lain pun tak ada masalah. Yang penting matte, iaitu tak kilat. Okey? Biarkan cat kering dalam 4 jam dan cat lapisan kedua. Beginilah hasilnya. Selamat mencuba. Jangan lupa tekan butang subscribe ya. Okey, selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum.